Ada tuan-tuan, ranap lagi duit customer. Gara-gara tertipu dengan minyak-minyak OEM, tak apa-apa. Okey tuan-tuan, hari ni masuk sebiji lagi Persona lipas. Persona model baru kan. Jadi Persona ni tuan dia, owner dia beritahu yang masa dia tengah driving, cruising dalam 120 km sejam, speed dia tiba-tiba naik gambang gearbox, gambang gigi-gigi tu dekat meter kan. Kereta dia tak ada apa-apa masalah pun, boleh jalan macam biasa je. Tapi oleh kerana dia rasa suspicious tu, dia hantar kereta dia pada kita untuk kita checking lah. Bila kita check, kita cucuk pada scanner, kita dapati yang sebenarnya masalah tu berpunca daripada gearbox dia yang dah overheat. Minyak dalam gearbox dia kalau kita boleh tengok lebih kurang 120 darjah Celsius. Sebab tu lambang gearbox tu menyala. Okey tuan-tuan, ini minyak CVT Proton. Masalah dengan kereta ni ialah dia dah tukar minyak menggunakan minyak OEM, dan disebabkan oleh minyak dia tu, meter dia bagi warning lah gambar gearbox kan. Jadi kita tahu itu transmission problem lah. Bila datang sini, kita punya technician dah tukar dia punya minyak. Kita pakai minyak Proton original dan kita tukar juga filter yang original. Kita test balik kereta ni tadi, dan so far alhamdulillah tak ada lagi masalah overheating pada minyak gearbox. Kalau dekat Transmatic Automotive ni memang kita pastikan minyak yang kita pakai semuanya adalah minyak yang original. Kalau Proton, original Proton. Kalau BMW, original BMW. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak check gearbox, nak servis, nak repair, nak diagnose, boleh datang ke Transmatic Automotive Stesen 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Sebab hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan atau masalah mengenai gearbox ataupun apa saja, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow page kami, Mechanic Transmission. Kita jumpa lagi. Bye-bye.